Dalam usaha menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menyeronokkan, satu pendekatan menarik telah diperkenalkan dalam PDP, dikenali sebagai Canva Code. Inovasi ini telah membantu meningkatkan fokus dan tenaga murid sebelum memulakan PDP. Kejayaan dalam pendidikan bukan hanya diukur melalui pencapaian, tetapi juga melalui keberanian guru mencipta sesuatu yang baharu. Daripada sebuah aktiviti ringkas, lahir satu pengalaman pembelajaran yang lebih aktif, positif dan bermakna. Inilah inovasi yang mencipta perubahan. Kejayaan dalam pendidikan bukan hanya diukur melalui pencapaian, tetapi juga melalui keberanian guru mencipta sesuatu yang baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Zufri bin Muhammad Ruzai dari TVPSS Zuzunor. Sekarang bersama dengan saya, Cikgu Sains. Cikgu, sila perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Noharizam binti Abdul Majid, iaitu guru fizik dan juga guru sains SMK Bandar Baru Perda. Telah berkhidmat selama hampir 17 tahun lah. Okay. Terima kasih Cikgu. Cikgu, saya ada dua soalan berkaitan dengan energizer. Cikgu, soalan pertama. Cikgu, apakah inovasi yang telah Cikgu cipta di sekolah ini? Okey, terima kasih. Okey, sepanjang saya mengajar fizik, banyaklah inovasi yang telah saya buat bersama dengan murid. Okey, untuk inovasi yang terbaru ini adalah berasaskan digital lah, yang saya telah namakan sebagai Fizik Digital Energizer ataupun singkatannya FDE. Energizer cikgu ni berbentuk hiburan sambil mengukuhkan kata konsep fizik itu sendiri. Oh, Cikgu menarik. Cikgu, apakah kesan energizer ni dalam PDP? Okey, daripada pemerhatian cikgu lah, ni kita nampak murid ni lebih beri lebih tumpuan, lebih aktif dan minat mereka terhadap subjek fizik itu meningkat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya cikgu yang mengajar dalam mata pelajaran sejarah. Cikgu, sila perkenalkan diri. Okay, terima kasih Adam. Okey, nama cikgu Siti Noshika binti Azmi, dan cikgu merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran sejarah. Dan cikgu telah mengajar bagi subjek sejarah ni selama 16 tahun. Oh, terima kasih cikgu. Cikgu, saya ada dua soalan yang ingin ditujukan kepada cikgu. Cikgu, soalan pertama, apakah idea di sebalik penggunaan funky historia dalam PDP? Okey, baiklah Adam. Okey. Funky historia ni adalah asas dia bermula daripada nak menarik minat murid-murid dalam mata pelajaran sejarah. Barulah result murid-murid akan meningkat. Oh, soalan kedua, apakah perubahan yang dapat cikgu lihat setelah inovasi ini diperkenalkan? Okey, baiklah Adam. Okey, perubahan yang dapat cikgu lihat. Sebelum tu cikgu nak terangkan bagaimana idea ni bermula. Okey, idea berkaitan dengan inovasi Fun-Kit Historia ni bermula sejak tahun 2019 lagi. Okey, pada ketika itu cikgu bermula dengan nota digital. Setelah itu, pada tahun 2025, cikgu come up dengan satu lagi inovasi yang baru yang dipanggil sebagai trivia sejarah. Dan yang menariknya pada tahun ini, iaitu pada tahun 2026, cikgu dapat satu lagi cetusan idea inovasi, iaitu yang dipanggil sebagai e-cable. Oh, terima kasih cikgu. Apa yang anda dapat pelajari daripada pengalaman di SUKMA? Sebagai ketua pasukan, saya belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih yakin, lebih semangat dan tidak mudah berputus asa. Apa harapan anda selepas ini? Saya berharap saya terus dapat meningkatkan prestasi dan kembali beraksi dengan pencapaian yang lebih baik pada masa akan datang. Saya Remy Ryan. Rasa sangat bersyukur dan teruja kerana diberi peluang mewakili negeri ke pertandingan catur kebangsaan. Harapan saya untuk memberikan yang terbaik dan membawa pulang kejayaan buat sekolah kita.